Aku ingat Realme GT8 Pro X Ricoh GR ni just marketing je. Tapi lepas aku test, jadi ini adalah phone flagship baru Realme GT8 Pro yang menggabungkan performance yang baik dan juga kamera yang cantik. Sebelum aku cerita pasal spek, aku nak bagi tahu Realme GT8 Pro ni adalah phone pertama di dunia yang ada switchable camera bump, yang mana korang boleh tukar-tukar ikut mode korang, sama ada nak bulat ataupun bentuk square. Untuk prosesor digunakan yang latest iaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus Hypervision plus AI chip. So macam ada dual flagship chipset dekat dalam tu. Yang buat aku terkejut, AnTuTu score dia lebih daripada 4 juta. Sehingga diorang sendiri bandingkan dengan chipset pada Apple iaitu A19 Pro yang mana dia lagi power. Based on that benchmark lah. Dan macam korang tahu, GT series phone yang fokus pada performance. Dan aku terkejut macam main Mobile Legend, aku boleh unlock 144 FPS. Yes, dia punya chipset unlock 144 FPS. Korang just main ML tu memang sempoi rata kanan je. Banyak setting dalam ni yang korang boleh adjust sehingga display jadi lagi cantik dan performance dia sangat-sangat smooth. And then hero utama dia, kamera, yang mana dah collab dengan Ricoh GR. Katanya dia dah 4 tahun development dengan Ricoh GR ni. Dan Ricoh dalam phone ni dah ada dedicated viewfinder, yang mana korang boleh pilih 4 focal length dan 5 tone klasik pada Ricoh GR. Ini beberapa gambar yang aku dah ambil, dan disebabkan collaboration ni, Realme dah jadi salah satu top candidate untuk someone yang cari phone dengan kamera performance. Gambar dia tu terasa lebih klasik, minimalis. Apalagi kalau korang jadi suka ambil street photo. Favorite aku filter positive film sebab dia macam lagi naikkan kontras dan kurangkan dead exposure. Tak hanya itu dia punya kamera pun 200 megapiksel dan support sehingga 12 kali lossless zoom. Dan video dia pun ada OIS juga yang mana aku dah try. Okay, bagi aku phone ni memang bahaya. Brand lain dah patut ketar-ketir dan jadikan Realme sebagai top rival dorang. Untuk bateri sendiri 7000 mAh, cukup besar dengan 120 watt wired charging dan 50 watt wireless charging. So daripada review ni, apa pendapat korang tentang Realme GT8 Pro X Ricoh GR ni? Adakah ini akan jadi phone impian korang? Akankah korang akan beli lepas launch nanti? Cuba komen di bawah. Wow, hebat sekali.